malam-malam batuk. Lagi kata ada kalau batuk tu semasa tengah baring atas katil. Itu semua simptom kebarangkalian ada penyakit lemah jantung. Ini namanya penyakit lemah jantung. Yang sebelah kiri itu jantung dia pump normal. Yang belah kanan bawah tu kau tengok adalah jantung yang lemah. Simptom orang yang ada lemah jantung adalah yang berikut. Memang semput, rasa dada tu ketat mengan nafas apabila naik tangga jalan cepat-cepat. Lama-lama dua-dua kaki tu mungkin bengkak, mungkin tak bengkak. Tetapi yang paling ketara kalau tidur malam-malam bila dia baring, dia memang rasa semput, susah nak nafas. Kadang-kadang kena naikkan kepala sikit tambah bantal. Malam-malam batuk. Lagi kata ada kalau batuk tu semasa tengah baring atas katil. Itu semua simptom kebarangkalian ada penyakit lemah jantung. Terutamanya kalau ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol, badan gemuk, tak sihat, kadar uric acid yang tinggi. Semua ciri-ciri itu adalah risk factor kebarangkalian yang boleh membawa kepada sakit lemah jantung. Tengok yang bawah belah kiri itu normal, yang belah kanan itu lemah. Sekian, terima kasih.